sekadar tentang ada seorang wanita yang mengikut sikap Islam, belajar sekadar pada Al-Quran. Jadi itu adalah perkara yang dijalankan hari ini. Kami daripada pewaris adalah wakil daripada bangsa dan mulia untuk bersama-sama dalam membangunkan dari segi ekonomi, membantu untuk wanita lebih tampil kepada untuk tampil ke hadapan lah daripada segi bersama dengan masyarakat. Kita membimbing untuk memberikan mereka ilmu, memberikan kemahiran bersama untuk menjaga ekonomi dalam negara kita.